Oke geng, so hari ini saya mau tunjuk kamu adalah extension untuk kita punya arm belakang untuk PG1 lah. Okay, kau nampak tu saya. Alright, jadi extension ni kalau kamu pasang dia kena ada dua nut ni lah. Okay, nut ni washer saya guna size ni. Okay, dia punya nut guna ni dan dia punya screw ni ataupun ball nut ni. Nah ni. Okey, benda ni bukan kita tidak boleh pakai, tapi kalau kamu mau pakai kamu kena modified. Okey, banyak jugalah modified dia. Antaranya ni dia punya adjustable adjust untuk ni. Kita kena potong sikit untuk pendekkan dia untuk dia masuk dalam. Kedua, kamu kena pakai ekor yang pendek. Okey. Ni buang mudguard tidak boleh pakai. Kamu kena pakai rantai yang panjang lah. Kamu kena beli yang 130 ke atas. Dan keempat adalah tu ni. Okey, salah satunya hub ni. Okey, untuk ikat kita punya hub ni kan. Ni kena modified atau pakai yang lebih panjang, dan ini pun kena panjang. Okey. Banyaklah mau kena buat, tapi inilah gambaran. Bukan kamu tidak boleh pasang terus, tapi banyak kerja. Ini adalah satu option untuk kamu panjangkan lah, untuk siapa yang main off-road, yang main bukit-bukit semua tu. Sesuai lah. Okay. Benda ni dalam 60 ke 70 ringgit untuk kamu beli. Pasang PNP tapi kamu kena modified benda yang lain. So fikir-fikirkan lah. Alright.